Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini, kita akan belajar untuk mencari logaritma sesuatu nombor. Yang kedua, kita juga akan belajar untuk mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hukum logaritma. Baiklah, logaritma yang asasnya 10 dikenali sebagai logaritma biasa. Logaritma biasa bagi sesuatu nombor dapat diperoleh dengan mudah daripada kalkulator saintifik. Ini adalah asas. Maka ada dua kes khas iaitu log asasnya 10, 1 bersamaan dengan 0 dan log asasnya 10, 10 bersamaan dengan 1. Sebenarnya kita tak kisah kalaulah log 6, 6 pun nilainya adalah 1 ataupun log huruf B pun bersamaan dengan 1. Kalau sama saja, dia jawapannya adalah 1. Bahagian yang pertama, cikgu akan mengajar pelajar bagaimana untuk kita menekan kalkulator saintifik untuk log asas 10, 4 sehingga log asas 10, 0.42 kuasa negatif 3. Kalau pelajar tekan kalkulator, log itu bermaksud log 10. Jadi, yang pertama, cikgu terus tekan log 4 bersamaan dengan 0.6021. Kita bundarkan kepada 4 titik perpuluhan. Yang kedua pun samalah 0.3010 dan seterusnya. Cukup ambil je nombor ni. Dapat jawapan dia 1.6195 dan yang D tekan 0.024 kita akan dapat negatif 1.620 setelah bundarkan kepada 4 titik perpuluhan. Dan yang seterusnya kuasa tu kita dapat 0.8388 dan yang terakhir cikgu tekan sajalah. Kita dapat 1.1303. Bagaimana? Mudah kan? Untuk pelajar jelas dengan benda ni, pergi ambil kalkulator dan tekan dan semak jawapan yang cikgu berikan ini. Terusnya, kita akan masuk untuk bahagian mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hukum logaritma. Ada 3 yang pelajar perlu hafal. Jadi, yang pertama adalah log A ataupun log asas A untuk XY bersamaan dengan log asas X campur log asas A untuk Y. Okay, jadi, lain kali cikgu tak payah sebut asas lah. Susah kan? Jadi, log AX per Y bersamaan dengan log AX tolak log AY. Dan yang terakhir, log AX kuasa N bersamaan dengan N ni kita boleh bawa ke hadapan bersamaan dengan N log AX. Okay, jadi biasanya cikgu hafal lah, senang lah. Darab, kalau kita kembangkan jadi campur. Bahagi, kita kembangkan jadi tolak. Dan kuasa kita boleh bawa ke hadapan. Okay, jom kita tengok 3 contoh. Nilaikan setiap yang berikut. Jadi, kalau campur, kalau kita gabungkan, dia akan menjadi darab. Maka, dia akan menjadi log 4. Jadi, cikgu salin sajalah. Log 4, 2 darabkan dengan 8 kerana mengikut hukum tadi. Jadi dia menjadi log 4. 8 darab 2 atau 2 darab 8 nilainya adalah 16. Ini pelajar kena tahulah. 16 itu sebenarnya adalah 4 kuasa 2. 4 darab 4 dapat 16. Dan 2 ni kita boleh bawa ke hadapan menjadi 2 log 44. Tadi kita sudah tahu log 44 ni nilainya adalah 1. Jadi 1 darab 2 maka nilainya adalah 2. Okey, cikgu pergi pada yang seterusnya. Tolak. Tolak. Kalau kita gabungkan dia jadi apa? Sepatutnya dia menjadi bahagi. Jadi 18 bahagikan dengan 6. 18 bahagi 6 tentulah nilainya adalah 3. Jadi log 33 pelajar tahu kalau sama nilainya adalah 1. Dan seterusnya. Yang ini mudahlah. Tetapi pelajar kena tahulah 25 tu adalah 5 kuasa 2. Jadi log 5 5 kuasa 2. Kenapa cikgu pilih 5? Sebab kita nak potong ni lah 5 dengan 5 ni. Dia menjadi nilainya 1. Jadi 2 cikgu bawa ke hadapan. Jadi 2 log 5 5. Sebenarnya log asas 5 5. Dia menjadi nilainya adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Baiklah pelajar. Sekarang ini cikgu bagi 6 latihan soalan kepada pelajar. Pelajar cuba pausekan video ini dahulu dan jawab. Tengok sama tak dengan jawapan yang cikgu berikan. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan jalan kira yang betul untuk dapatkan jawapan tersebut. Okey, terima kasih kepada pelajar yang sudi untuk menjawab soalan cikgu. Okey, jom kita tengok bagaimana untuk kita jawab soalan ini. Okey, yang pertama, asasnya sama 6. Jadi, campur bila kita gabungkan dia menjadi darab. Maka log 6, 8 darabkan dengan 27.
Seterusnya pelajar kena ambil kalkulator lah, tekan kalkulator. 8 darab 27 tu nilainya berapa? Nilainya adalah 216. Seterusnya pelajar juga kena tahu 216 tu sebenarnya adalah 6 kuasa 3. Dan 3 ni kita boleh bawa ke hadapan. Maka dia menjadi 3 long 6, 6. Sepatutnya cikgu tak nak tulis pun tak apalah. Tapi cikgu tunjuk juga, pelajar tahu long 6, 6 tu nilainya adalah 1. 1 darab 3 nilainya adalah 3. Nampak? Sama kan? Terusnya, sama asasnya 8. Jadi kita gabungkan. Gabungkan dia menjadi darab. Jadi long 8, 16 darabkan dengan 4. 16 darab 4 nilainya adalah 64. Jadi long 8, 64. Okey, seterusnya pelajar tahu bahawa 64 tu 8 darab 8. Jadi 8 darab 8 sebenarnya adalah 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2. Okey, jadi 2 ni kita boleh bawa ke hadapan. Log 88 nilainya adalah 1. Jadi 2 log 88. Jadi 2 darab dengan 1 nilainya adalah 2. Senang kan? Yang ketiga iaitu C, tolak. Kalau kita gabungkan dia menjadi bahagi. Dan asasnya adalah 2. Jadi 6 bahagikan dengan 3 nilainya adalah 2. Jadi log 2 nilainya adalah 1. Bagaimana? Mudah kan? Tengok lagi 3 soalan. Untuk soalan D, tolak. Kalau kita gabungkan, dia menjadi bahagi. Jadi log 4, 3 perkan dengan 48. Apa jawapan dia? Jadi log 4, kalau kita kecilkan benda ni kan, 3 darab 1, 3 darab 1, 3, 3 darab 6, dapat 18. Jadi 1 perkan dengan 16. Nampak di sini. Tengok baik-baik. Jadi log 4, log asas 4 lah. Jadi 1 perkan dengan 16 itu kita tahu dia adalah 4 kuasa 2. Okey, pelajar kena tahu juga kalau 4 kuasa 2 ni kalau kita bawa ke atas dia menjadi 4 kuasa negatif 2. Nampak dah kan? Jadi negatif 2 ni kita boleh bawa ke hadapan. Jadi negatif 2 log 4 dan pelajar tahu bahawa log 4 nilainya adalah 1. 1 darab negatif 2 nilainya adalah negatif 2. Okey, yang second last 81. Yang ni pun senanglah. 3. 81 itu adalah 3 kuasa 4. Ini pelajar kena train lah. Sepatutnya tingkatan 3 dah tahu dah. 3 darab 3 darab 3 darab 3. 81. Jadi 4 ni boleh bawa ke hadapan. Dia menjadi 4 log 3. Jadi 4 darab 1 nilainya adalah 4. Bagaimana? Mudah kan? Dan yang terakhir, ini pun sama macam soalan yang D. Okey, pelajar kena tahu bahawa 64 itu adalah 4 kuasa 3. Jadi kalau cikgu bawa ke atas, dia menjadi log 4 kuasa negatif 3. Jadi kita tahu negatif 3 ni kita boleh bawa ke hadapan dengan menggunakan hukum logaritma. Jadi negatif 3 log 4 log 4 nilainya adalah 1. 1 darab negatif 3 nilainya adalah negatif 3. Cuba perhatikan balik macam mana cikgu jawab soalan ini dan cikgu harap pelajar boleh aplikasikan dalam peperiksaan nanti. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. So, if you want us to create more videos like this, then like and share this video with your friends. Like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. And for thousands more videos like this, go to this link down here. And finally, subscribe to us by clicking on my face.